Apa tu? Nak tumbuk lada hitam. Chef cakap kalau lada hitam yang macam ni tumbuk fresh-fresh baru sedap. Yang bagi halus tu. Jangan, saya ada satu benda yang best. Tengok ni. Ni grinder tau. Ni kasar juga, sama je lah. Ni. Tak. Tak payah kisah manual. Dia balikkan je. Balikkan. Okey. Kita tengok. Ya, ada automatik. Ya. Okey. Cuba letak kat dalam sup tu. Wah, macam tu. Wah, senang lah. Kan dulu ada yang chef pakai yang pulas-pulas tu. Macam ni lah. Ni lagi canggih. Yang ni yang auto punya. Halus ke? Senang. Okey, yang ni settle. Garang, saya tumbuk garam je lah. Ni tak payah tumbuk dah. Dah. Tuang je, tunggu jadi halus serbuk. Kau macam tadi? Tuang, terus jadi serbuk. Lah. Kita garam kat ayam sikit. Wah. Senang kan? Memang dapat 2 kali? Ya, dapat 2. Beli kat mana? Kat beg kuning. Mahal tak? Tak, cuba cek dekat beg kuning.